Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang jenis-jenis ilmu yang baharu di bawah bab tasawurat menurut ilmu mantik. Baiklah, yang pertama kita akan tengok ta'rif ilmu. Al-ilmu indal manatiqah wa hiya mutlaqul idrak, sawa'un kana idraku mufrad aw idraku nisbah, wa sawa'un kana idraku majhul ala jihatil yakin aw zanni idrakan yutabiqul waqi' aw yukhalifuhu. Baiklah, maksudnya pengertian ilmu menurut ahli mantik. Ilmu ini menurut ahli mantik ialah sebarang bentuk pengetahuan atau kesedaran, sama ada kita tahu tentang satu perkara sahaja atau tahu hubungan antara dua perkara, ataupun sama ada kita yakin atau hanya zon atau sangka-sangka, dan sama ada ianya benar atau tidak, ianya tetap dikira sebagai ilmu dari sudut logik. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian ilmu. Yang qasimu ilmu ila tasawwur wa tasdiq. Terbahagi ilmu ini kepada ilmu tasawwur dan juga tasdiq. Baiklah, kita tengok apakah itu tasawwur. Tasawwur maksudnya memahami sesuatu secara tunggal, iaitu tanpa kita buat sebarang penilaian sama ada ianya betul atau salah. Contoh yang pertama, ma la nisbatu ma'ahu aslan. Bila kita faham maksud perkataan seperti Ahmad, gajah, sekolah, maka ini semua adalah tasawur. Yang kedua, ma lahu nisbah taqyidiyah kan nisbah idhafiyah. Begitu juga apabila ada unsur tambahan seperti hadiqatu Ali, taman Ali, wa zahratul yasmin, dan bunga yasmin. Okey, jadi di sini taman Ali ini ada sandaran ataupun pemilikannya. Yang kedua, nisbah tausifiyah, nisbah yang ada sifat, hubungan yang ada sifat. Contohnya Muhammadul Aqil, Muhammad itu bijak, Muhammad itu berakal. Yang ketiga, nisbah insya'iyah. Nisbah insya'iyah ni ialah arahan ataupun perintah. Contohnya perkataan qum, bangun. Seterusnya, nisbah khabariyah ghaira musbatah wala manfiyah ka nisbah baina zaidun wa qa'imun fi zaidun qa'imun. Yang keempat, maklumat yang belum disahkan seperti Zaid berdiri, tapi kita belum sahkan sama ada betul atau tidak. Maksudnya kita tidak mengesahkan sama ada Zaid itu benar-benar berdiri ataupun tidak, maka ianya nisbah khabariyah. Jadi kesimpulannya, tasawur ini berlaku selagi kita hanya faham maksud, tanpa kaitkan atau hukumkan dengan apa-apa. Seterusnya, ilmu tasdiq. Tasdiq adalah penilaian terhadap hubungan, sama ada kita yakin hubungan itu berlaku atau tidak, penilaian ataupun pengesahan, sama ada ianya betul ataupun salah. Contohnya di dalam ayat Zaid berdiri itu, kalau kita yakin memang Zaid itu sedang berdiri, itu tasdik. Maksudnya kita bukan hanya faham Zaid dan berdiri, tapi kita buat keputusan bahawa Zaid itu betul-betul berdiri. Jadi kesimpulannya, tasdik itu berlaku apabila ada hubungan dan kita beri pengesahan kepada hubungan itu, sama ada ianya betul ataupun tidak. Di sini ada diselitkan sedikit nota penting, ianya bahawa setiap tasdik itu mestilah ada tasawur terlebih dahulu. Sebab kita mesti tahu dulu maksud Zaid dan berdiri itu sebelum kita boleh buat penilaian. Maksudnya kita mesti tahu dulu sama ada ianya betul ataupun salah, barulah kita boleh buat pengesahan ataupun penilaian sama ada ianya betul ataupun salah. Maka dari tasawur itu menjadi tasdik. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis tasawur dan tasdik. Baiklah, tasawur dan tasdik ini terbahagi kepada
daruri dan nazari. Okey, apakah itu daruri dan apakah itu nazari? Baiklah, daruri ialah sesuatu yang jelas dan difahami secara spontan tanpa kita perlu fikir panjang. Nazari pula ialah sesuatu yang perlu difikir, dikaji dan direnung dahulu. Maksudnya memerlukan kepada pemikiran yang panjang untuk memahami maksud itu, memahami perkataan itu, ayat itu. Okey, kita tengok dulu kepada contoh tasawur daruri dan tasdik daruri. Baiklah, tasawur daruri. Contoh bagi tasawur daruri adalah lapar, panas, malam, marah, menangis. Jadi semua contoh-contoh ini kita faham bahawa kita faham ia secara automatik tanpa kita perlu fikir panjang kepada perkara itu. Yang seterusnya tasdik daruri. Seterusnya tasawur nazari. Okey, tasawur nazari ni contohnya elektrik, roh, akal, hari kiamat. Jadi semua ini kita perlukan kepada renungan dan pembelajaran, bukannya secara automatik. Jadi roh, akal, hari kiamat ni semua maksudnya tasawur nazari, gambaran yang memerlukan kepada fikir yang panjang untuk kita faham maksudnya. Maksud roh itu kita perlu fikir yang panjang untuk kita faham apa itu roh. Dan akal itu kita perlu fikir yang panjang untuk kita faham apa itu akal. Dan yang lainnya pun begitu. Seterusnya kita pergi kepada tasdik daruri. Okey, tasdik daruri ni contohnya satu benda yang tidak boleh berada di dua tempat serentak. Seterusnya contoh kedua, satu itu adalah separuh daripada dua. Contoh ketiga ialah langit di atas kita. Contoh keempat ialah malam itu gelap. Maka semua contoh-contoh ini kita yakin dengan serta-merta tanpa perlu hujah yang panjang. Maksudnya bila orang bagi tahu langit itu di atas kita, maka kita membenarkan tanpa perlu kita fikir panjang bahawasanya betul ke langit itu di atas kita. Kita tak perlu fikir begitu sebab kita dah betul-betul kita dah betul-betul tahu yang langit itu di atas kita. Begitu juga dengan malam itu gelap. Kita dah betul-betul tahu yang malam itu gelap. Jadi kita tidak perlu untuk fikir yang panjang lah untuk kita memahami malam itu gelap. Seterusnya tasdik nazari. Okey, tasdik nazari ni contohnya alam itu hadis, alam itu baharu, bukan sedia ada. Iaitu annal amwat satub'atsu minal kubur, bahawasanya orang mati ini akan dibangkitkan daripada kubur. Wa anna Allah laisa bijismin, dan Allah itu bukanlah jisim ataupun jasad. Wal Qur'anu mu'jizun, dan Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi contoh-contoh ini semua kita perlukan kepada dalil, bukti dan hujah untuk kita meyakininya. Kita perlu kepada pemerhatian, pembelajaran untuk kita faham tasdik nazari ini. Jadi di sini dapatlah kita simpulkan bahawa ilmu itu bermula dengan tasawur, kemudian ianya berkembang menjadi tasdik kepada tasdik. Dan kedua-duanya ini, tasawur dan tasdik ini, ada yang mudah difahami dan ada yang kita perlukan kajian, pembelajaran, penelitian, perhatian untuk memahami sesuatu itu. Jadi kedua-dua ilmu ini adalah asas kepada semua pemikiran logik dalam Islam dan ilmu kalam. Sekian sahaja daripada saya.